Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad akan Alkitab. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq, dengan kebenaran. Yang mana dengan kebenaran itu untuk kamu berhukum di kalangan manusia, litahkuma bainan nas bima arakallah, sebagaimana yang dikehendaki, yang dilihat ataupun menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebagai seorang Islam kena pastikan yang mana kita ni adalah orang Islam yang beriman dan tidak termasuk di kalangan mereka yang menjadi pengkhianat. Kerana pengkhianat atau perbuatan khianat yang menjadi asam garam kepada orang-orang munafik ini merupakan suatu perkara yang bercanggah dengan kebenaran. Sama ada kebenaran itu, mungkin kita kata kebenaran itu orang Islam saja yang faham. Tidak begitu sebenarnya. Orang bukan Islam pun faham kebenaran. Tinggal lagi mereka nak terima ataupun tak. Berapa ramai yang tahu pergi ke doktor ni kok mana pun asasnya boleh baik penyakit, walaupun ada penyakit yang tak dapat disembuhkan, tetapi doktor beritahu kenapa tak boleh sembuh. Asasnya orang ada kepercayaan begitu umumnya, tapi ramai juga yang tak nak pergi ke hospital, nak jumpa bomoh, kan? Percaya ke bomoh, tak percaya ke hospital. Bukanlah kita kata dengan hospital boleh selesaikan semua masalah, tak. Jadi kebenaran pun begitu juga. Kalau orang mencuri, kebenarannya ialah mencuri ini adalah haram. Haram tu pada pandangan agama yang meletakkan hukum haram. Tetapi menaluri manusia memang tak suka ataupun tak setuju dengan curi ini secara umumnya. Walaupun ada di kalangan mereka yang mencuri. Hatta yang mencuri itu sendiri pun apabila kita curi barang dia akan kata curi itu tak elok. Maknanya kok mana pun sampai kepada natijah, walaupun dia bersumberkan kepada agama ataupun lebih khusus Al-Quran ataupun Islam, ataupun daripada pemikiran manusia, manusia boleh mengenal pasti mana duduknya yang dikatakan kebenaran. Sebab itulah kita kena yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang kebenaran dan telah pergi ataupun hapuslah kebatilan. Kenapa? Kerana kebatilan itu barang yang pasti hapus. Dia akan tegak kebenaran tu akhirnya, walaupun pada ketika kebatilan bermaharajalela, kesalahan bermaharajalela, fitnah bermaharajalela, tapi yang benar tu akan muncul. Tinggal lagi dia lambat kadang-kadang. Itu yang kita susah tu. Susah hati. Kita tahu, orang lain tak tahu. Macam mana nak beritahu orang lain ni tentang kebenaran tu, sedangkan kita tahu. Dan orang ni tak ambil kisah. Betul tak? Dan apabila dia sampai, dia tak kira. Sama ada orang tu beriman ataupun tak, dia tahu. Tinggal lagi dia nak menerima bahawa kebenaran itu sebagai sebahagian daripada iman yang menyebabkan mereka itu beriman,
Atau dia nak tolak tetapi dia menerima sebahagian daripada kebenaran itu kita akan tengok daripada kes kepada kes-kes yang tertentu. Khususnya dalam kes, kita tengok bagaimana orang-orang yang tidak beriman boleh percaya, boleh kenal siapa pengkhianat di antara orang-orang Palestin dengan Yahudi hari ini. Setelah 75 tahun lebih, dunia dimomokkan dengan bahawa orang Islam tu jahat, ganas orang Palestin ni, teroris. Tapi hari ini dunia, kalau kita tengok survei di negara-negara Eropah, lebih daripada 50%, khususnya di Amerika, rakyat dia sekarang ini anti kepada Israel. Dulu mereka hanya bersimpati, sekarang ni mereka tunjuk perasaan anti Israel. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kebenaran itu akan datang dan termasuklah orang bukan Islam, manusia secara seluruhnya, sebab fitrah manusia itu menolak kezaliman. Dan fitrah manusia itu tahu siapa yang pengkhianat, penipu, dia tahu. Bila sampai, sebab itulah Allah SWT suruh Nabi dan kita sebagai pewaris Nabi, ajaran Nabi, pengikut Nabi, cinta kepada Nabi, selawat kepada Nabi, dah sambut setiap tahun Maulid Rasul, bukan takat sehari dua, tersambut 6 bulan, kadang setahun sambut Nabi. Sudah tentulah kita akan mengikut jejak langkah Rasulullah SAW ini dalam dalam mengenengahkan ataupun menyebarkan kebenaran hatta kepada orang bukan Islam. Kita kena istiqamah dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu, hingga satu ketika nanti orang bukan Islam itu pun faham. Tinggal lagi mereka nak masuk Islam terpulang. Sepatutnya orang-orang yang telah faham perkara ini terlebih dahulu mereka itu beriman, tetapi oleh kerana kejahatan atau dengki, sifat fasik yang ada pada mereka, mereka tidak mau beriman, tak nak terima. Sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel, kepada Ahlul Kitab, mereka bukan tak tahu yang benar itu. Mereka bukan tak tahu yang mereka itu pernah melalui satu peristiwa di mana mereka dibunuh beramai-ramai, genosid oleh Nazi, oleh Jerman, oleh Hitler. Dan mereka balik dalam keadaan mereka pergi selai sepinggang, mereka menjadi pelarian, diterima oleh orang-orang Palestin. Ketika itu ada catatan sejarah mengatakan British tak nak bagi masuk sangat orang Yahudi ni ramai-ramai, dia ada undang-undang dia. Ada di antara orang Palestin itu pergi seluduk orang-orang Yahudi yang lari daripada Eropah itu sebab perang dunia kedua untuk masuk tinggal bersama mereka. Tapi akhirnya apa jadi? Kerana sekalangan, bukan semua mereka jahat, tidak. Di kalangan mereka itu ada yang jahat, fasik. Lau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya berimanlah ahlul kitab itu nescaya lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebahagian daripada mereka beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, ramai di antara mereka jahat. Jahat inilah menyebabkan kita menolak kebenaran, tuan-tuan. Bukan masalah tak faham. Hari ini orang makin faham dah, oleh kerana keberanian dan mereka nak pegang kepada kebenaran, mereka tolak. Sebab itulah kalau kita tengok kepada sungut flotilla ni, kita melihat bagaimana ianya digerakkan oleh orang bukan Islam. Yang bertolak bukan mereka nak tolong Islam. Yang bertolak dengan sebab bukan mereka faham Islam ni apa benda pun. Yang bertolak dengan sebab mereka tu bukan beriman dengan agama Islam, mereka beriman dengan hak asasi manusia setengahnya. Beriman dengan kebebasan. Beriman dengan nak memulihkan, ataupun beriman dengan mereka nak jaga manusia-manusia ni mesti mendapatkan haknya, mereka tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh. Nampak? Mereka berjuang atas asas tu. Tetapi itu semuanya adalah kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Tetapi Islam menyimpulkan secara mudah di dalam satu lafaz, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita beriman dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti, kita akan tahu semua benda ini berjuangkan oleh mereka itu Islam ajar. Islam ajar jaga alam sekitar. Islam ajar jaga hewan, berbuat baik kepada hewan, bukan hanya kepada manusia. Apa lagi? Jangan zalim ke orang. Ada? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada orang yang bukan daripada agama kita. Duduk dengan dia, ada perjanjian dia, jaga hak dia, hak jiran dan sebagainya, semua ada. Tapi itu terkandung di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak tahu benda ni. Cuma mereka beriman. Sebab itulah kita nak masuk Islam ini sebagai seorang Islam, kita faham kita sebagai Islam ni, kita kena raihkan, kita kena ikut apa yang Allah kata, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu kepada agama Islam itu secara menyeluruh, jangan masuk separuh-separuh. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian daripada kitab dan berkufur?
dengan sebagainya yang lain. Percaya tentang hak asasi manusia tapi tak nak percaya pada Tuhan. Percaya bahawa hak orang-orang Palestin untuk hidup, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Contoh cuba tengok, yang ada di antara mereka tu orang-orang Yahudi, Neturei Karta. Neturei Karta ni ada sebahagian duduk di luar negara, ada sebahagian duduk di mana? Di Palestin tu. Kalau tuan-tuan buka video itu, dia ni antara orang yang pakai bendera Palestin tu. Bendera Palestin tu. Marah ke Zionis tu. Jews is not, Zionis is not Jews. Dia tulis dalam baju tu. Zionis bukan Jews. Mereka marah ke Zionis. Mereka dekat tembok rumah mereka tu mereka cat bendera Palestin. Yahudi tu. Mereka beriman dengan benda-benda yang saya sebutkan tadi tu. Mereka beriman lebih lajak dengan Mesiah hadir. Kita tidak boleh mengambil bumi Palestin ini kecuali setelah kedatangan Mesiah. Jerusalem tak boleh masuk. Dengan kedatangan Mesiah ini, dia akan ajak kita masuk dengan cara yang baik. Tidak bunuh orang, tidak rampas tanah orang sebagaimana yang dibuat oleh Zionis ni. Sepatutnya mereka lanjutkan keimanan itu dengan mempercayai Nabi SAW. Mesiah itu adalah Nabi Isa yang datang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka tidak beriman juga. Datang Nabi SAW memperbaharui apa yang ada, memperkenalkan syariat-syariat yang lebih up to date. Mereka tak nak beriman juga. Mereka tak beriman dengan Nabi, nak beriman dengan puak-puak mereka. Akhirnya mereka beriman sebahagian dan mereka tidak beriman dengan sebahagian yang lain. Itu pun boleh menyumbang kepada apa dia tuan-tuan? Perjuangan rakyat Palestin. Faham tak? Kalau fahamlah kalimah saya ni, kuliah saya ni. Muslimat mungkin tidurlah kan. Sebab tak berapa nak ambil pot. Sebab benda ni mungkin berat. Tapi kalau kita suka tak suka, itulah benda yang berlaku, tuan-tuan. Benda yang berlaku. Kita kata apa? Benda yang berlaku. Ia nak menunjukkan bahawa benarnya apa yang saya baca dalam Al-Quran, bahawa Tuhan dia jamin. Dengan kebenaran ini kena ajar kepada semua manusia, bukan hanya orang Islam. Kenapa? Sebab itu dalam isu Palestin ini kita buat gerakan yang itu dimulakan oleh orang bukan Islam, dan kita masuk sekali, join sekali apa semua, dan akhirnya ada di dalam kapal itu yang masuk Islam di kalangan mereka. Sebab dia tahu, Islam macam ni. Aku dah fikir lama dah, tapi Islam macam ni rupanya. Kenapa aku tak masuk? Kenapa aku tak masuk? Sebab mungkin aku tak jumpa, mungkin pandangan aku Islamofobia ke, aku rasa Islam ni macam-macam. Nampak? Sebab itulah tuan-tuan, mereka yang pergi dalam sumuk peratilan ni, kok mana pun secara umumnya kita ucapkan tahniah. Kerana berjaya memecahkan silent. Mereka bukan nak mencapai matlamat untuk pergi perang. Mereka tak itu pun. Dalam hantaran peperangan pun mereka ada satu-satu mesej, satu-satu matlamat yang nak dicapai. Bukan nak kalahkan semua, tak. Sebagaimana Nabi SAW menghantar. Tenteranya seramai 3,000 orang je. Nabi pun tak pergi. Dan Nabi tahu yang nak dihadapi itu pasukan Rom yang besar, ratus ribu. Sebab itulah Nabi sebelum berangkatnya pasukan ini ke Mu'tah, Nabi pesan, lantik 3 orang jeneral. Mana ada jeneral yang lantik 3 orang sekaligus? Nak menunjukkan bahawa Nabi kata kalau syahid yang ni ganti dengan ini, syahid yang ni ganti dengan ini, maknanya menunjukkan bahawa ketua akan sedia untuk mati. Sebab itulah Hamas, dia tak kisah sangat ketua dia mati. Sebab memang macam itu. Dia tahu yang dia berdepan dengan Israel akan bunuh ketua-ketua ni. Tetapi setiap mana, setiap kali ketua mereka dibunuh, akan datang orang lain. Akan datang orang lain. Kerana itu cara mereka berfikir. Kalau kita berfikir sebaliknya, ketua ni mesti ada duduk kat situ selama-lamanya, nak meneruskan perjuangan yang belum selesai, orang lain tak boleh nak ganti, kena dia je cerdik, kita tak akan berdepan dengan, kita takkan dapat sebagaimana yang Nabi buat dan sebagaimana yang orang Palestin tu buat. Sebab itu mereka boleh berjihad, dan sebab itulah ketua-ketua mereka berada di depan. Yahya Sinwar tu dibunuh di depan, bukan duduk dalam golong. Dia tidak memberi arahan daripada bawah, dia duduk depan. Tetapi modus operandi dia, kalau dia dah mati, nanti orang lain akan ada. Jadi benda semudah. Kenapa? Mereka menyiapkan diri untuk mati. Semua matlamat mereka untuk mati syahid. Kita boleh sebut mati syahid ni, kita malas nak sebut. Sedangkan Allah SWT suruh kita mati syahid. Pahala yang paling besar. Darjat yang paling besar. Allah akan ganti, Allah akan beri kafarah kepada dosa-dosa kita orang yang mati syahid, tuan-tuan. Saya tak nak ulas tu banyak. Saya nak ulas kepada apa yang telah saya sebutkan tadi, di mana mereka yang pergi ini kita kena berikan pujian.
Tinggal lagi mereka nak ambil ujian ini untuk membesarkan diri mereka, nak gunakan untuk dunia dan sebagainya. Dalam Islam ada mengajar kita tentang hukum mati syahid. Ada yang syahid dunia akhirat. Sebab niat dia memang nak mati syahid, dia di dunia orang nampak mati syahid, akhirat pun Tuhan terima syahid dia tu. Tapi kalau dia pergi untuk dapat nama gah saja, nak claim kredit, nak jadikan dia yang terpaling, dia hanya nak mati syahid dunia. Akhirat Tuhan tak terima. Apatah lagi kalau dia pergi tu bukan berjuang untuk Islam, dia berjuang untuk bangsa dia ke, kaum dia ke, niat dia lah yang menyebabkan Allah tak terima. Dan ini berlaku dalam peperangan Uhud. Dia mati, tapi Nabi kata dia tidak mati untuk syahid. Jadi itu kita pulang kepada Allah. Tapi umumnya kita kena raihkan apa? Kerana dia memecahkan kebuntuan selama ini, di mana dunia makin lama makin faham dan dunia menerima tekanan daripada ini. Kalau dulu start tahun 2008 hanya beberapa buah negara saja yang pergi. Sekarang ini lebih daripada 40 buah negara yang pergi, dan setiap negara yang pergi ini mereka seolah-olah mewakili negara itu, walaupun negara itu tidak mewakilkan mesej itu kepada mereka, tetapi mereka boleh buat suatu tekanan sebagaimana yang dilakukan oleh Itali. Ramai Itali yang pergi ni, tak ada bebas lagi ni, yang kena tangkap. Malaysia pada beberapa orang tak bebas lagi kan. Dan mereka nak supaya mereka tu dipenjarakan. Kenapa? Kerana mereka nak cari pasal, supaya apabila Israel mengenakan tekanan kepada mereka, mereka akan tekan kerajaan mereka supaya menekan Israel. Macam mana pula Ustaz nak tekan kerajaan ni? Tak nampak cara nak tekan ni, mesti ada pistol, senapang. Tak. Nah, sebab itu kita sebenarnya kalau kita berfikir, kalau kita nak, kita akan dapat. Nak akan dapat. Untuk mencapai sesuatu matlamat jangka masa pendek. Sebagaimana Nabi cuba capai, Nabi nak beritahu apa? Jangan bunuh utusan yang dihantar untuk sebar Islam. Kerana orang-orang Ghassan membunuh utusan Nabi, yang mana Ghassan ini berpihak kepada di bawah naungan Rom. Hantar tentera. Dan dalam perang itu orang Islam nak kata menang, mengalahkan 200,000, mana boleh kalah? Tak boleh kalah. Dan mereka terpaksa mengorbankan syahid 3 orang tentera ni, 3 orang jeneral ni. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah ibn Rawahah. Syahid. Kemudian digantikan di dalam peperangan itu secara syuranya oleh Khalid bin Al-Walid. Dan Khalid Al-Walid dia buat satu rombakan, buat strategi baru dan mengalahkan ramai bunuh orang, tetapi tidak boleh mengalahkan semua. Dan dia berjaya mengundurkan tentera balik ke Madinah. Dan orang munafik kata, itulah pergi lagi. Dah tahu, ramai orang tak boleh nak kalah, tak boleh nak menang, balik ni kalah. Ini kita tengok, orang kata pergi, nak sampai perang, tengok dah masuk penjara. Padahal muka masuk penjara. Nampak, benda-benda macam ni kita kena hati-hati tuan-tuan. Kerana perjuangan Islam ini, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis ini dipanjang, bukan hanya lihat kepada matlamat pendek. Tetapi jangka masa pendeknya Nabi berjaya menghantar isyarat bahawa kamu jangan usik. Dan apabila isyarat itu dapat dicapai oleh mereka, pada ketika Nabi pergi perang dalam peperangan Tabuk, orang-orang di Ghassan itu sendiri kemudiannya tidak lagi dan mendapat perlindungan dari tentera-tentera Rom dan tentera berbunuh, dan mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk taat kepada Nabi. Tak masuk Islam lagi. Kena tengok sikit satu-satu cerita dia. Bukan derap terus. Bukan menang terus. Memanglah Allah boleh menang, boleh bagi menang semalaman je kalau Allah nak bagi. Tetapi Allah nak uji kepada kita ni. Nak uji. Nak uji. Ujian yang mana kita menderita. Sana pun menderita juga. Wa in takun ta'lamun. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu rasa lemah di dalam mengejar kaum yang merangi kamu itu. Sekiranya kamu tercedera, menderita, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga cedera ataupun menderita sebagaimana kamu cedera. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kamu mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan Allah, mereka tidak mengharapkan Allah. Itu beza dia. Mereka takut. Mereka tidak ada pegangan yang menyebabkan mereka melepaskan. Sebab itu apa yang berlaku pada hari ini kita tengok. Hamas, kok mana pun dia pegang, dia gigih. Dia tak akan keluar. Berunding ada syarat-syarat dia. Kalau kita tengok hak yang tukar runding ni pun huru-hara tuan-tuan. Tapi dia pegang beberapa perkara, iaitulah dia tidak akan letak senjata. Hamas beritahu kalau nak letak senjata boleh. Jaminannya mesti ada satu kerajaan yang dipilih oleh orang-orang Gaza sendiri. Dia tak masuk kerajaan pun tak apa, sebab dia nak hangat menteri ni. Dulu ketika dia menang pilihan raya 2005-2006,
Dia ni dipecat oleh Mahmud Abbas, Haniyah, Ismail Haniyah almarhum. Tak asal, dia berhenti je. Banyak jawatan terbagi kepada Fatah. Sebab itulah menyebabkan Fatah dengan Hamas kemudiannya menjadi baik, sedangkan dulu mereka ada peperangan, ada perang saudara sedikit. Yang nak dibebaskan tengok. Dengan satu daripada apa yang Hamas nak dicapai di dalam pemberontakan dalam perjuangan mereka ini, ialah membebaskan tahanan-tahanan perang. Bukan tahanan perang, tahanan-tahanan Palestin yang duduk di penjara Israel itu, antaranya Marwan Barghouti. Marwan Barghouti ni orang Fatah. Orang Fatah ni kalau kita kata pejuang kebangsaan lah. Yang ni pejuang yang pakai nama Islam. Yang ni kebangsaan. Duduk dekat situ. Tapi lain keras, lawan Israel. Israel tangkap dia. Siapa yang membebaskan dia? Tekanan daripada Hamas. Hamas buat 7 Oktober ini yang menyebabkan akhirnya dirunding dalam kenyataan senjata ni, antara syarat dia kamu kena bebas yang tu. Membebaskan saudara dia yang dulunya tak nak beri kuasa. Dia tak ada masalah, bukan masalah kuasa tuan-tuan. Ini ditunjukkan dan kita kena tengok apa yang disebut, apa yang dilakukan oleh mereka ini dengan pandangan yang murni untuk kita tatbik, untuk kita praktiskan, untuk kita amalkan di negara kita ni. Bukan kita nak bubuk kuasa. Siapa nak pegang. Yang penting yang pegang kuasa tu jangan dia pula mabuk kuasa. Jangan dia pula ada masalah. Jangan dia pula tekan orang yang memberikan kepada mereka kuasa. Sebab itu tuan-tuan, mereka tidak akan letak senjata. Kenapa? Bukan masalah strategi perang, masalah Al-Quran sebut. Al-Quran sebut, jangan letak senjata kecuali dalam 2 perkara. Iaitulah dalam keadaan hujan ataupun kamu sakit. Ketika mana kamu bertembung dengan musuh dalam peperangan, kamu tak boleh letak senjata. Hatta dalam keadaan kamu sembahyang, pegang senjata. Tak letak senjata. Tak boleh letak senjata, kena pegang senjata tu. Dan kena hazar, tengok. Terkenal dengan sembahyang khauf. Dia tak pernah buat sembahyang khauf ni sebab dia tak perang. Dia tak sembahyang khauf. Kenapa sembahyang khauf? Tak pernah sembahyang khauf sebab tak pernah perang. Yang sembahyang khauf ni, tentera je lah. Kagak buat lah demo untuk sembahyang khauf kepada tentera. Kan? Kukuk berperang dan sebagainya. Kukuk dia ada operasi, dia buat. Di mana Allah SWT berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةِ. Dan ketika mana kamu bersama dengan mereka, wahai Muhammad, dengan orang Islam itu, dan kamu hendak mendirikan sembahyang untuk mereka atau bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum, maka hendaklah berdiri sebahagian satu kumpulan daripada mereka itu ma'aka bersama kamu, wal ya'khuzu aslihatahum, berdiri bersama kamu untuk sembahyang, dan mereka itu mengambil senjata-senjata mereka, duduk pegang senjata mereka. Fa iza sajadu, ketika mereka dah sujud, dah habis dah. Tu, sujud kedua, falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka itu ada di belakang kamu pula, tukar shift duduk belakang. Wal ya'ti ta'ifatun ukhra, dan kena datang pula yang sebagai yang lain itu datang, yang mana mereka itu lam yusallu, tidak sembahyang lagi tadi tu, tidak sembahyang sebab mereka berjaga di belakang. Fal yusallu ma'ak, hendaklah mereka pula bersembahyang bersama kamu, dan bersembahyang bersama kamu dengan keadaan apa? Wal ya'khuzu hizrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka memegang ataupun memegang kemas penglihatan mereka, hazar mereka, tengok, awas betul-betul, awas sembahyang, awas, dan senjata-senjata mereka. Kenapa? Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Memanglah menjadi satu hasrat ataupun cita-cita hendak sangat orang kafir ini kalaulah kamu meletakkan senjata kamu, wa amtiatikum, dan juga peralatan ataupun harta benda kamu, falamilu alaikum mailatan wahidah, dan mereka akan menyerang kamu dengan satu serangan sekaligus. Quran kata. Tak. Wala junaha alaikum, tetapi tidak mengapa di atas kamu, ingkan nabikum azan, ketika ada pada kamu ini ada halangan. Seperti apa? Min matar, ada hujan. Tapi tak perang. Duduk tengah duduk berlatih hujan. Kalau duduk pegang senjata tu masuk air, habis senjata tu. Kan? Siapa yang dulu ada senapan patah? Senapan patah kan? Senapan patah ni masuk air, apa benda? Sebab itu orang cari Kalashnikov ni dia masuk air pun boleh, apa semua macam-macam. Sebab itu askar ni dia kena cuci senapang dia tu. Betul tak? Kalau tak cuci, Private Lapuk pun letak kat sini. Tengok cerita Private Lapuk kan? Dia kena cuci betul-betul. Jangan bagi masuk air. Ataupun kamu au kuntum marda, ataupun kamu sakit, antadau, untuk kamu bolehlah meletakkan senjata kamu, aslihatakum,
Tetapi wa khudhu hisrakum, naklah kamu mengambil penglihatan kamu tu. Kamu kena awas juga walaupun kamu letak senjata. Ha? Nampak? Perinci tak Tuhan tunjuk kepada kita? Terperinci. Sebab itu mereka pegang. Yang dia ni pula buat perjanjian. Perjanjian orang lain letak senjata, dia tak letak senjata. Yang tukang dealnya mereka. Mereka nak deal, nanti kalau katakan lepas perjanjian ini, kita bawa Tony Blair datang untuk dia jadi ketua untuk menguruskan Gaza ni. Yang nak jadi ketua ni pula pernah menjadi penipu kepada rakyat Britain bila dia nak masuk Iraq dulu. Dia nak tawan Iraq, dia tipu rakyat Britain. Dia kata kita nak cari senjata pemusnah. Duduk beberapa tahun dekat Iraq, tak pernah jumpa senjata pemusnah. Rakyat Iraq berapa puluh ribu mati dibunuh oleh tentera Amerika. Dia berbohong. Rakyat British nampak dan British suruh dia letak jawatan. Letak jawatan. Ni yang nak diambil jadi penentuan penasihat. Nak bayar berapa persen tu? Dan ini yang orang inilah yang kita mungkin nak beri laluan dia datang ke Malaysia dengan berbagai-bagai hujah. Tak apalah hujah tu kalau kita dengar bagus, tak ada masalah. Kalau kita tak bawa dia nanti ekonomi kita rosak lah apa benda, okey. Kita nak jaga keselamatan lah, kestabilan lah, okey. Kita nak cakap tentang, kita nak runding dengan dia tentang Gaza ni. Nak runding dengan terang. Sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun yang hebat itu cakap kepada Fir'aun. Boleh ke? Kalau boleh buatlah. Kalau boleh buat. Tapi nak buat ni, kita nak ingatkan kepada peristiwa sebelum daripada ini. Yang mana mereka ini, Israel dengan mereka ni lebih kurang je. Lebih kurang je. Dan yang terkini, Trump ini disambut dengan hebat. Di mana? Di negara Arab. Arab Saudi, Qatar, apa lagi? UAE, kan? Siap bagi kapet merah. Bagi kapal terbang lagi, suruh ganti kapal terbang dia tu. Bagi 5 trilion. Bagi. Pujuk Trump ni supaya jangan ni. Lah Israel bom Qatar. Amerika kata, Netanyahu tak beritahu dia. Sedangkan base Amerika yang paling besar ada di Ubaid tu. Di Ubaid. Di Qatar tu. Takkan base tentera dia tak tahu. Ya orang nak serang dia. Kalau tak tahu, menunjukkan kamu selama ini memberikan perlindungan yang lemah. Sedangkan kami bayar kepada kamu. Maknanya, buta-buta je kena tipu. Apakah kita nak ditipu sekali lagi daripada lubang yang sama 2 kali. Sebagaimana Nabi pesan. Orang beriman itu, orang Islam itu tidak boleh dipatuk oleh ular yang sama dari satu lubang sebanyak 2 kali. Lubang yang sama 2 kali kena patuk. Tak patut, tuan-tuan. Tapi nak kena juga hulur pula kepala. Bukan dekat patuk, hulur kepala kat dia nak patuk. Apa pun hujah tuan-tuan. Saya tak nak ulas. Tetapi saya nak beritahu Allah SWT suruh kita jangan membela orang-orang yang khianat. Sama ada pengkhianat itu memang orang cap dia pengkhianat ataupun di kalangan kita yang kita tak tahu. Tetapi mungkin ada kemungkinan mereka itu akan khianat. Wala tujadil. Macam saya sebutkan tadi. Jangan kamu menjadi pembela kepada pengkhianat. Sedangkan satu dunia tahu siapa yang khianat dah sekarang. Jangan kamu berhujjah membela. Wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum. Sebenarnya orang khianat ni mengkhianati diri dia sendiri. Jangan kamu membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sungguhnya Allah tidak suka kepada mereka yang sentiasa khianat dan juga berdosa. Yang mana mereka itu, kita tengok cek balik. Betul tak mereka ni khianat? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka ni berusaha menyembunyikan daripada manusia. Boleh sembunyikan daripada manusia tapi mereka tak boleh menyembunyikan daripada Allah. Wa huwa ma'ahum, yang mana Allah itu bersama dengan mereka. Iz yubayyituna ma la yarda minal qawl. Ketika mereka itu bercakap ataupun memutuskan satu perkara yang tidak diredai oleh Allah, tidak diredai oleh kita semua. Kalau mereka tidak memutuskan satu perkara, takkanlah tawaran perdamaian ini tiba-tiba Netanyahu setuju. Mereka kata okey, Netanyahu kata okey, bagi kepada Hamas ambil masa beberapa hari. Maknanya kawan ni dah baca dokumen lama. Kamu buat pakatan ke? Nampak? Ini benda yang kita boleh fikir, tuan-tuan. Kerana sejarah dia ada. Orang yang menipu ni, bila sejarah dia menipu ada, kita nak kata apa, tuan-tuan? Ke kita nak ulur kepala je? Pulang pada tuan-tuan.
Sebab dia bercakap pandai, Trump cakap pandai. Fantastik lah, apa benda lah, semua pandai dia. Hebat. Orang pun kata dia fantastik. Betul tak? Tak apa. Ataupun alasan strategi. Nak jumpa dengan tak apa strategi, tak strategi. Tapi Allah SWT sebut. Ha antum haula. Kamulah semuanya mereka-mereka yang jadaltum anhum fil hayati dunia. Kamulah sebenarnya yang membela mereka. Berdebat. Membela mereka. Kenapa? Kerana sebab hidup atas muka bumi. Sebab dunia. Sebab dunia. Sebab dunia ke sebab apa yang kita nak bawa terang? Sampai kita bela buaya sangat. Sebab apa? Bukan sebab dunia ke sebab apa? Tapi Allah tanya, kalau kamu bela mereka ni dengan sebab dunia, maka Allah tanya, faman yujadilullaha anhum, siapakah yang akan berdebat dengan Allah mempertahankan mereka yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Pastikan hujah kita ni sampai. Kita boleh bertahan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bertahan depan Allah ni nanti. Hujah-hujah ni. Hujah tak ada masalah. Bentang kita ada pangkat. Orang panggil ustaz, orang panggil mufti. Kan? Orang kan percaya cakap gitu. Orang ni dia tak tahu, tak baca buku. Dia dengar lah apa yang kita kata. Dan masuk akal pula tu. Tetapi hak hujah kita ni tuan-tuan kena bawa depan Allah, kena test. Tapi Allah bagi skema dia. Yang kamu nak bawa ni sebab apa? Kalau kamu bawa sebab dunia, aku dah beritahu dululah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Malakum, mengapalah pula kamu ni? Iza qila law, ketika diperintah, disebut, disuruh kepada kamu ni, infiru fi sabilillah, berangkat keluarlah jadi jalan Allah ni, pergi berang. Taqaltum ilal ard, kamu berat pegang dunia kamu. Aturidul hayatad dunya minal akhirah, apakah kamu ni hendak ingin sangat kelapak buluk sangat dengan hidup di dunia ini, dia berbanding dengan akhirat yang aku nak tawar kepada kamu ni. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirat illa qalil. Tidaklah hidup atas bumi atau nikmat hidup atas muka bumi ini berbanding dengan akhirat kecuali sikit. Sikit. Sebab tu aku nak beli daripada kamu ni orang beriman, diri kamu, harta benda kamu. Imbalan kepada pembelian ini adalah syurga. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sebenarnya Allah membeli daripada diri orang beriman ini diri mereka. Sanggup mati. Harta benda mereka. Bi anna lahumul jannah. Dengan untuk mereka itu akan dibayar dengan syurga. Allah apa kepada kita? Sampai ke tahap tu. Kalau tak tu pun setakat mana yang kita boleh mampu kita keluar. Kalau kita nak keluar hantar bantuan sebagaimana yang dibuat oleh orang Arab Mesir. Pergi golek dalam botol dekat laut, suruh hanyut. Ada yang sampai. Ada yang sampai. Yang semua flotilla ni ketika tentera Israel tengah kecoh nak tangkap kawan-kawan yang datang ni, ada video menunjukkan bahawa orang-orang Gaza tu boleh pergi ke laut sekejap, bawa balik ikan banyak lah tu. Soal lama orang tak tangkap ikan, penuh ikan. Tapi mereka tak boleh ketika tentera Israel ada di laut. Itu mungkin tidak mengenyangkan mereka tuan-tuan, tetapi percayalah. Kenapa kita percaya? Kerana Allah SWT suruh kita bersedia berdepan dengan mereka sekadar yang kita mampu. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, hendaklah kamu berdepan, bersedia menghadapi mereka itu daripada kekuatan. Wa min ribatil khayl, daripada kuda-kuda kamu yang tertambat. Bukan suruh kita buat kapal terbang lagi. Kuda je. Yang kita mampu lah, takkan kuda pun tak ada. Turhibuna bihi adu Allah, yang mana kamu akan menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Kalau berbaris orang Islam ni hantar duduk kat sempadan tu, letak askar je. Tak payah duduk askar je, pakat berlatih ramai-ramai. Berapa juta orang Islam? 2.2 bilion orang Islam. Tak ramai. Takkan tak ada askar. Askar kita lebih daripada 100,000, betul tak? Saya rasa lah. Indonesia 100,000. Pergi pakat baris, contohlah. Dia akan menggerunkan kalau kita nak beramal dengan ayat ni. Percaya ke tak? Aku nak percaya, aku yakin dengan ayat ni, kita pergi. Hantar. Jawapan Tuan Mahathir dulu. Diceritakan oleh Zainal, Tuan Haji Zainal, yang pergi dalam Sumut Nusantara tu. Dia pergi. Dia ketika dia menjadi junior. Wartawan junior. Dia nak coverage. PM. Orang tak bagi. Tapi satu hari dia dapat pergi coverage. Dia bertanya soalan kepada Tuan Mahathir. Ketika itu dekat kereta dia nak balik. Dia pergi majlis mana dan majlis.
solat apa benda bulan puasa tak silap. Apakah tindakan Perdana Menteri Malaysia sekiranya orang-orang Eropah membiarkan pembunuhan kepada orang-orang Bosnia ini berterusan? Tuan jawab apa? Kami akan hantar tentera untuk menghantar bekalan kepada mereka. Bunyinya macam tak logik. Bunyinya nampak terlalu ambitious. Bunyi nampak macam tak boleh nak pergi. Tapi itu jawapan dia. Besoknya menjadi berita hangat. Tapi Malaysia di antara negara yang berjaya menghantar tentera pengaman. Dan ada mengatakan Malaysia menghantar bantuan. Dan antara yang clear menghantar bantuan antaranya Iran. Iran hantar bantuan. Iran dulu hantar bantuan. Syiah tu cerita tadi dulu hantar bantuan. Latih tentera sekali. Sebab kita besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi yang pergi sumur Nusantara ni tuan-tuan, mereka berjaya. Sebab itu saya katakan tadi, bagaimana rakyat Itali ni dia buat strategi. Yang pergi sana pergi. Kalau kamu kena tangkap, kamu kena bising, kalau kamu nak apa-apa, kami akan tekan kerajaan kami. Macam mana cara nak tekan? Kami tidak akan bekerja untuk menyelesaikan atau menyelenggarakan ekspor ataupun import yang datang daripada Israel. Termasuk kalau negara kami nak supply senjata, kami tak akan uruskan. Benar. Kamu jual senjata, tapi senjata tu mesti selalu pot. Pot kami 60,000 orang bekerja tu tidak akan bekerja untuk itu. Nampak? Dia solid. Sedangkan dia orang kafir, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia faham kebenaran tadi tu. Dia faham kebenaran, dia tahu. Beriman dia tunggu lah dulu ke tahu. Sebab beriman ni bukan kerja kita. Hidayah ni nak beriman ni bukan kerja kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah la yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, wahai Muhammad. Sungguhnya Allah saja yang bagi. Sebab itulah Abu Talib bila tolong Nabi habis rank dia tolong. Tolong betul, bukan tolong sikit-sikit. Pertahankan Nabi daripada dibunuh. Betul tak? Jaga dia daripada kecil. Beriman tak Abu Talib? Tak beriman. Nabi menangis tak beriman. Nabi macam mana? Iman Allah. Tapi Abu Talib tahu anak saudara ni bagus. Anak saudara tak pernah menipu. Tapi dia nak mempertahankan warisan tradisi tok nenek. Dia tak nak masuk. Apa pula kata orang nanti kepada aku kalau aku masuk Islam, wahai Muhammad? Itu jawapan dia. Bukan dia kata Muhammad kamu tak betul. Tak. Kamu ni benar. Kalau kamu yakin, kamu teruskan. Faham tak? Ini yang berlaku kepada orang-orang kafir sekarang, tuan-tuan. Sebab itu mereka tutup mulut. Adalah. Sebab itu kita boleh kenal. Dia kalangan orang kafir. Dia kalangan orang Islam sendiri yang menjadi seolah-olah mereka ni pembela kepada Zionis. Sama ada mereka ni tak faham atau mereka buat buta hati. Dah masuk azan dah? Belum Rasa macam dah masuk je. 4 minit. Macam mana boleh kira sampai 4 minit tu? Saya tak pakai jam. Baik tuan-tuan. Jadi Allah SWT tanya kepada kita, jangan sampai kita ini gagal berdepan dengan Allah SWT. Jadi kita ni elok. Sepatutnya bawa terang ni tuan-tuan. Kan? Itu saya katakan tadi. Tun Mahathir yang dulu dia berhujah benda yang sama. Ada tunjuk perasaan berguling-guling. Tak bagi pasukan kriket Israel masuk Malaysia dulu. Ingat tak? Kalau tuan-tuan ingat lah. Saya masa tu saya mengaji. Saya student lagi. Tapi tuan kan jawab apa? Dia kata kita nak suruh Yahudi Israel ni tengok bagaimana kita ni aman, tak bunuh antara satu sama lain. Baguslah tu, betul. Ijtihad dia mungkin betul. Tapi hari ni ada dia buat. Yang mengambil pengajaran daripada itu mungkin ada. Tetapi umum mereka tak buat. Kalau di kalangan mereka sendiri pun mereka buat tak tahu. Mereka perangi lagi orang yang memberitahu kepada mereka, kamu jangan buat jahat ni. Di kalangan orang Yahudi sendiri. Menteri kata tu beritahu, jangan buat begini-gini. Mereka berjuang untuk Palestin ni. Itu mereka tak dengar. Dia dengar kita. Tapi tak apalah. Sebab kita kata, kita nak berdakwah dengan dia sekali lagi. Panggil kena cakap. Cakap apa? Cakap supaya itu dengar. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran saya sebutkan tadi. La'allahu yatazakka aw yakhsha. Moga-moga dia itu mengambil peringatan. Dia tak takut mana mesej yang nak kita sampai kepada Trump ini. Sampai ke dia kata, kalau kamu tak buat gini. Itu dia akan fikir juga. Trump ni sepatutnya begitu. Mari rasa takut kalau kita nak ambil itulah. Tapi kalau kita nak sambut dia saja menyentil je. Betul nak kata dia ni, you are so fantastic.
Ya benar. Yang tu tak capai, dan orang pula bertengah kita macam-macam. Sedangkan kita bukan begitu. Strategi juga tuan-tuan. Tapi kita kena baca Quran ni. Jangan sampai nanti Tuhan tempelak kepada kita, kamu ni buat benda sebenarnya. Kamu main wayang ke? Kamu main wayang. Ke kamu berkhianat sama kliennya dia? Depan orang cakap lain, depan sana cakap lain. Kita kena berdiri tegak mempertahankan kebenaran. Kenapa? Kerana saya katakan tadi kebenaran itu akan timbul. Mungkin sekarang tidak, tetapi akan datang makin besar. Apa yang dibuat oleh Sumut Nusantara ini sebenarnya telah memecahkan kebisuan dunia. Yang dulu tidak tahu, sekarang orang tahu. Orang barat tahu, ditekan kerajaan dia. Kajian-kajian dia ada kepentingan, mereka takkan berubah. Tapi akhirnya nanti, kalau dah banyak sangat tekanan, mereka kena fikir 2 kali. Fikir 2 kali. Betul tak? Dan apa yang Allah SWT sebut, summa radatna alaikumul karrata alaihim. Kemudian kami berikan kepada kamu, kembalikan kepada kamu kekuatan untuk menghadapi mereka dalam surah Al-Isra. Bila kekalahan kali kedua. Kali pertama dah kalah, lepas tu Allah beri balik pada mereka, orang-orang Yahudi, kekuatan untuk berdepan mereka. Wa amdatkum bi amwalin wa banin. Dan kami tambah kepada kamu ini dengan harta benda dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kamu ini, wahai Bani Israel, banyak penyokong-penyokong dia. Dulu penyokong ketika Israel ini istiharkan 1948 dan mereka tak sampai 4 jam dia terus sokong. Lain negara pun sokong. Saya kan? Sekarang ni orang sokong Palestin tak ada. Sekarang ni 140, 160 negara yang menyokong Palestin untuk two state solution. Walaupun itu sebenarnya masih kita boleh debatkan, takkanlah two state solution. Two state solution pun pulanglah balik hak aku ni. Kau dah rampas tanah aku. Itu kita cerita panjang. Tapi dulu tak macam ni. Maknanya ramai dah orang beralih kepada Palestin dan tinggalkan kamu. Betul tak orang kata? Lepas kita baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca Quran, nak tengok dari segi numbering lah. Orang kata kalau tengok dari segi nombor, dari segi mukjizat Al-Quran. Suratul Isra ni ada 111 ayat. Yang awal-awal menceritakan tentang kejatuhan Bani Israel, kejatuhan orang-orang Yahudi, khususnya Zionis lah. Dan surah Yusuf ada 111 ayat. Menceritakan tentang bagaimana timbul bangkitnya Bani Israel yang daripada perkelahian. Kelahi tu adik-beradik tu, kelahi dengan Nabi Yusuf apa semua. Akhirnya dapat jadi menteri. Berkembang. Besar. Nampak? Surah yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala. 2 surah tu ayat dia sama. Untuk apa? Nak tarik perhatian kita. Supaya kita baca Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dengan perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang kita pun tak tahu makna, guna untuk tarik kita. Mim, Yasin. Apa pula ni? Kan? Menarik perhatian kita untuk memahami. Baca seterusnya. Mudah-mudahan kita boleh buat satu kesimpulan pada malam ini, tuan-tuan. Untuk kita faham bahawa kita orang Islam ni, kita bersyukur. Kerana kita dilahirkan sebagai orang Islam. Dan sekaligus kita mendokong kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat kebenaran itu walaupun dihidangkan kepada orang bukan Islam, oleh kerana naluri fitrah yang ada akan memahami dan mencintai kebenaran, mereka akan mengakui. Cuma barang hujung daripada pengakuan kebenaran itu untuk beriman, itu kerja Allah Ta'ala Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berdoa supaya mereka ni bukan hanya faham, terima kebenaran, tetapi beriman. Dan kita yakin kepada akhir zaman di mana apabila Nabi Isa ditutuskan kembali, kita akan lihat pengikut-pengikut Nabi Isa ataupun orang-orang Nasrani ini, mereka akan kembali beriman secara beramai-ramai. Itu sajalah yang mungkin mesej kita dapat pada malam ini, dan kita akan pulang kembali kepada orang-orang bukan Islam supaya mereka bersama-sama dalam misi membebaskan Gaza ini, walaupun pada asasnya untuk melihat kepada isu kemanusiaan, tetapi akhirnya dia akan berakhir kepada agama. Agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umat kamu ini umat yang satu dan aku Tuhan kamu adalah kamu sembah aku. Umat yang satu.
Kita umat satu. Umat apa? Umat Nabi SAW. Malangnya di antara kita ada yang masuk Islam. Ada yang tidak beriman. Sedangkan Allah itu Tuhan yang satu. Aku liqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr.